Hai kita semua, kali ni saya share resepi kek butter vanilla choco. Kat tengah-tengah kek tu saya cairkan dark chocolate dan diletakkan dekat situ. Tapi ni pilihan, kalau korang tak nak letak pun tak apa. Jom kita buat. Mula-mula cairkan dark chocolate tapi saya timbang dulu 100 gram, lepas tu baru saya cairkan. Kemudian masukkan dalam piping bag macam ni dan ketepikan dulu. 330 gram butter, 200 gram gula kasta. Kalau nak kurangkan gula pun boleh. Pukul ke semua bahan-bahan ni sampai kembang. Saya pukul dengan kelajuan tinggi selama 5 minit. Kalau dah kembang putih gebu macam ni, baru masukkan 8 biji kuning telur grade A. Masukkan sikit demi sedikit kuning telur ni supaya senang sebati. Telur habis dipukul, baru masukkan 45 gram susu tepung, 250 gram tepung naik sendiri. Kalau korang nak guna tepung gandum pun boleh, kena tambah dalam 1 sudut teh serbuk penaik. Pukul ke semua bahan-bahan ni sampai sebati. Kalau dah sebati, ketepikan dulu. 5 biji putih telur grade A dicampur dengan 1 sudut teh cuka. Pukul putih telur ni sampai soft peak. Kalau dah soft peak macam ni, tandanya dah siap dan dicampur dengan adunan butter dengan tepung yang dibuat di awal video tadi. Masukkan sikit demi sedikit, gaul guna teknik kaut balik sampai kesemuanya sebati. Kemudian bahagi adunan kepada dua bahagian sama banyak. Bahagian yang ni masukkan 1 sudu besar coklat Imalco dan 1 sudu besar serbuk koko. Sebatikan semua bahan-bahan ni. Acuan bunch cake ni korang jangan lupa tahu sapu kelilingnya dengan butter ataupun margarin. Kek tu korang boleh buatlah berselang-seli macam saya buat dalam video ni ataupun ikut kreativiti masing-masing. Sebelum letak dark chocolate yang kita cairkan tadi, hentak-hentak dulu. Lepas tu baru korang pipingkan dark chocolate macam saya buat dalam video ni. Kemudian ambil lebihan adunan, tuang lagi macam saya buat dalam video ni sampai semua adunan tu habis. Saya bakar kek ni selama 60 minit suhu 150 darjah Celsius, bakar guna api atas dan bawah. Letak acuan kek ni dekat rak paling bawah sekali. Oven tu saya tak panaskan. Sebelum bakar, hentak-hentak dulu acuan macam saya buat dalam video ni. Kek ni dah masak, keluar je daripada oven. Korang goyang-goyangkan macam saya buat dalam video ni dan terus keluarkan kek daripada acuan. Kalau korang guna acuan bunch cake macam saya pakai ni, jangan risau. Kalau kek tu betul-betul masak, nak keluarkan kek daripada acuan memang senang. Tengok, memang senang kan? Selamat mencuba semua.